Makanan dah sampai. Catering pada hari ini kita tak ada masak-masak lah. Semua ambil catering. Tok Imam pun dah sampai. Kita menunggu kedatangan pihak pengantin lelaki. Kini pengantin kita pada hari ini dengan tema macam pink. Okey, ada ucapan tak Ina? Saya dah kahwin. Saya dah kahwin. Hari ni kahwin. Hari ni kahwin. Hari ni kita ada majlis acu. So lepas ni acu dah ada pakcu. Yeay. Okay, ni kita punya pengapit. Pengapit ke assistant? What assistant tak? Ganu jauh import. Oh, okey. Ganu ni boh. Okey, ada promote apa-apa ke? Single lah. Boleh tolong DM saya kalau siapa-siapa yang single. Okay, bye. Bye. Okey, zoom kat tangan zoom kat ni. Tu abang ni? Pihak pengantin lelaki dah sampai. Dengan tema coklat. Suruh masuk dalam tu. Assalamualaikum. Dia datang ada ajar. Wait. Ya Allah. Kita kau kacang ni. Jom. Okey. Betul. Cak bang ya. Sampai tadi kena sampai. Dia tinggal yang ni je. Empat tutup. Al-Fatihah. Ja'far bagi pengantin perempuan. Tak ada. Naya kita ni. Dia betul punya doang. Ya, tak semangat dia tu. Aziz kalau tak ada perempuan dia tak ada berlakon. Masuk dulu kat situ dah. Tengok. Ada situ. Sini. Ada situ. Duduk situ boleh. Sabar. Duduk situ. Ha? Tak apa. Belum masuk. Bagi semangat lagi sikit kan. Iaitu sungguhlah anda berdua dipilih oleh Allah SWT untuk meneragi sebuah rumah tangga. Jadi oleh itu bertolak ansur.
sidanglah berkata sepakat dan sebagainya. Kalau perkaranya remeh dari ruang selesai atau terus ke pejabat agama untuk minta nasihat dan sebagainya. Saudara dan saudari yang lain, itulah perkara-perkara yang menjadi mereka. Seterusnya kepada ahli keluarga, kedua ibu bapa pasangan terakhir. Tuan-tuan menerima orang baru dalam kehidupan rumah tangga orang. Mungkin ada kelemahan, kekurangan di antara mereka. Kesalahan mereka adalah mereka saling mencintai, saling menyayangi. Dan apabila dia datang rumah kita, terimalah mereka seikhlas-ikhlasnya dan berilah tunjuk ajar kepada mereka. Jangan mencari kelemahan dan kekurangan pada diri mereka. Kerana kita sebagai seorang ibu bapa pasti untuk melihat kebaikan atas mereka. Jadi apa yang penting, doa ibu bapa tidak ada hijab di sisi Allah. Doalah kebaikan. Jadi itulah sudah kita sama-sama memanfaatkan apa yang kita katakan tadi. Dan salam dari saya, aku qauli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi tak ya. Apa dulu tak apa. Duduk jadi tu sabar. Nak. Sekejap lagi kita bagi. Boleh Haji? InsyaAllah. Diingatkan. Bagi nama dia. Nama. Satu. Dekat aku nikahkan kamu dengan anak perempuan. Nama anak perempuan lah. Dengan mas kahwinnya. Boleh tak dia? Boleh. Bismillah. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sebelumlah sama-sama kita menyaksikan pernikahan ini, marilah kita sama-sama pasangan yang kita raikan pada petang ini, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mungkin ada kelemahan dan silap kita mohon ampun. Kita perbaharui syahadah kita dan kita berdoa dengan besar kita Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Okey. Banyak anak semua. InsyaAllah mestilah senyum. Orangnya sama. Okey. Sudah kita mula dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زوجك على ini nama dia Muhammad Hafiz. Nama Api. Hafiz Bin Muhammad. bin Hafiz. Saya nikahkan kamu dengan anak bunganya dengan Jazrina binti Ruslan dengan mas kami yang RM300 tunai. Lagi. InsyaAllah. Kuat sikit. Semangat sikit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zawjuka ala ma Allah bihi ihsan. Muhammad Hafiz bin Hafiz. Aku nikahkan engkau dengan anak Jazrina binti Ruslan dengan mas kami RM300 tunai. Saya terima nikah dengan Jazrina binti Ruslan dengan mas kahwin RM300 tunai. Alhamdulillah. Sah. Lama sangat. Kat. Apa tak apa? Jangan Sudi bubu tertidur. Shit. Keluar, ibu. Cepat korang, jom. Abang Longgo. Yang mama aja kat sini. Di mana pengantin perempuan dinikahkan.
dan segala tanggungjawab yang selama ini dipegang oleh Ananda Cinta kepada seorang lelaki yang bergelar suami kepada anak perempuannya. Jumpa makan. Yang sengit bawah sikit. Anak, nak ini. Mana kamera ni? Pandang tengah. Tutup mata. Ambil gambar dia. Ina ni sikit, celak sikit. 1, 2, 3. Nak ambil hat. Senyum sikit ni, senyum. 1, 2, 3. Thank you. Ya. Kita tak sini lah, nak tak sini lah. Tutup mata, tidur. Celak sikit. Terpadam. Tutup mata. Okey. Yang minum mi. Dia berat tu bulu mata tu. Resep Omi. Senyum ni, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi sikit. Pakcik nak ambil gambar tak? Bangun. Pakcik nak ambil gambar. Fotografi keras. Sabar. Pakai je. Takilan. Sambil tu senyum dia. Jangan stres. Takilan. Senyum. Okey, Lisha dia. Pandang muka, pandang suami, pandang isteri. Okey, kaki sikit. Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2. Stay je. Kamu isteri cantik tak? Senyum, jaga stres.
Satu lagi, relax je, main-main je.